Assalamualaikum dan Hai Generation. Saya Ismail Kayyim bin Muhammad Nazri, Dan saya Wanu Dayana binti Wasyarul Hizan, wartawan TVPSS. Hari ini, 21 April 2025, SMK Sultan Idris Shah II telah mengadakan majlis penyampaian penyerahan lencana Jalur Gemilang kepada para pelajar dan guru. pemakaian lencana ini bukan sekadar simbol tetapi tanda kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia yang ciptakan negara. Jalur Gemilang melambangkan perpaduan, keberanian dan kemajuan negara. Dengan memakai lencana ini setiap hari, kita menunjukkan bahawa kita prihatin terhadap jati diri kebangsaan dan nilai-nilai murni yang menjadi asas kepada sahsiah terpuji. Ia juga dapat memupuk rasa hormat terhadap negara dan memperkuatkan semangat kebersamaan dalam kalangan kita. Ini bukan sekadar hiasan di dada, tetapi lambang besar sebuah jati diri kebangsaan. Anak-anak murid yang dikasihi sekalian, pemakaian lencana ini juga selaras dengan hasrat murni dalam gagasan Malaysia Madani untuk melahirkan sebuah negara yang dibina atas nilai-nilai kemanusiaan, kemajuan dan kesejahteraan. Ingatlah, walaupun lencana ini kecil, maknanya sangat besar. Marilah kita sama-sama memupuk semangat patriotisme dan menjadi murid yang berdisiplin serta menghargai simbol-simbol kebangsaan kita. Marilah kita sama-sama jadikan pemakaian lencana Jalur Gemilang sebagai satu amalan harian yang ikhlas dan bermakna. Bukan sekadar memenuhi peraturan. Ingatlah, sahsiah yang baik lahir daripada sikap yang bertanggungjawab, berdisiplin dan penuh rasa cinta terhadap tanah air. Itu sahaja daripada kami, Edition TVPSS.